Jangan meniru. Itu yang sekolah bagi tahu. Tetapi dalam real world, kita memang kena tiru untuk survive. Tiru kat sini ialah tiru versi yang bermoral lah. Okay? Maksudnya kalau tiru sebiji-biji dan benda tu tak bermoral, tak okey lah. Faham konsep dia. Dalam video sebelum ni saya ada share macam mana sistem persekolahan meninggalkan satu jejak pada otak kita yang bahawa kita hanya ada satu correct answer. Dan juga sekolah mengajar kita untuk jangan tiru orang sebelah. Tetapi dalam real world, kita memang kena tiru orang. Saya teringat lagi perjumpaan saya dengan Tuan Nizam Harjo waktu awal-awal saya nak bina agensi marketing saya. Apakah nasihat dia? Dia kata, okay, tengok dalam industri ni siapa yang paling berjaya dalam bahagian agensi dan tengok, cuba tiru balik and cuba reverse back apa yang dia buat sebelum-sebelum ni. So kita kena meniru orang yang dah berjaya. Supaya apa? Supaya kita tak perlu bazir masa kita untuk figure out cara sendiri. Dan tak salah untuk figure out cara sendiri. Cuma kat situlah sudut kreativiti. Apabila kita cuba meniru orang yang dah memang terbukti berjaya, tetapi kita masukkan kita punya elemen of personalization. So benda tu akan nampak lebih real. Kesimpulan dia, dalam dunia bisnes anda memang kena tiru orang yang dah berjaya, case study yang berjaya, dan cuba cari jawapan adakah cara itu bersesuaian dengan kita. Dan kalau tak, tiru orang lain pula. Sebab kan mungkin kreativiti orang A dengan kreativiti orang B berbeza. Bila fasa awal ni kita tiru orang A, dan fasa seterusnya kita akan tiru orang B. Dan itulah saya juga, saya tiru sebiji apa yang mentor A buat dulu, and then saya dah betulkan mentor, saya tiru apa yang seterusnya. Jadi there are many correct answer. Just kena explore, adapt dan find out apa yang terbaik untuk diri kita. So, bila anda amalkan ni, anda dah tak salahkan orang lain kenapa ajar ilmu macam ni. Okay? Be an explorer.